Okey guys, di depan kita inilah dia kapcai daripada Modenas dan Kawasaki. Aku tak sempat datang ke hari pelancaran. Hari ni hari Sabtu. Ni first time aku tengok depan mata Modenas Z15 GT Kita akan tengok lebih lanjut pasal motor ni, dia punya spek, dia punya engine. Tapi kita buat walk around dulu. So untuk Modenas ni first time buat keluar kapcai 150. Ya, bagi aku bentuk dia agak cantik juga. Alamak, sorry guys. Kita depan sana lah guys Sini banyak orang. Dia punya space. Sini. Ataupun sini lah. Ni pun okey. Ini dah Z15 GT. Kepala dia, dada dia ala-ala Kawasaki Ninja. Dia ada lubang udara tapi ni just kosmetik aja, ada honeycomb kat sini. Okey. So untuk bahagian meter pula tak ada kunci dah tengok. Meter dia sedikit kecil, dia ada button select kat sini. Ala-ala Y15 version 2 lah. Dia ada switch button, case switch, starter button, dia ada satu lagi switch dekat sini, ada emergency, ada signal, horn, apa tinggal berendah dan high beam. Ada sebiji macam Y16 punya, Y16 pula, Y15. Keyless. Di sini dia ada USB-A untuk charging port. Ni wajib kena ada sekarang ni. Kalau tak ada memang kena maki lah. Dan untuk bahagian seat pula, seat dia, ringan juga seat dia. Tak berat, ringan gila. Okay. Seat dia bagi aku nipis je tapi cantik. Dia ada kesan-kesan sikit kat sini. Sini ada texture. Spoiler memang cantik bagi aku. Untuk bahagian belakang Untuk bahagian belakang ni inilah trademark untuk Ninja tau, lampu belakang dia. Bagi aku design dia cantik. Memang ciri-ciri kapcai sekarang. Signal dia pun cantik. Dia ikut perbezaan zaman. Design-design canggih macam ni aku suka. Bahagian ni pun cantik. Ekor dia cantik lah guys. Cantik ekor dia. Exhaust design cutting-cutting tajam-tajam. Ni pun aku suka. Dia nampak ganas juga. Okey, tayar dia pakai saiz berapa ni guys? FKR dia bagi FKR RS 900. Untuk tayar standard saiz 120/70/17. Standard untuk motor-motor 150 kapcai. Ini bracket ni memang macam Y betul. Memang macam Y. Okey. Untuk bahagian footrest, okey lah. Design dia tak macam kapcai biasa lah. Dia sport sikit untuk bahagian pillion. Ni pun aku suka juga untuk rang udara, untuk penyejukan. Tengah-tengah design pun ada lubang kat sini. So maybe sesuai untuk pengudaraan yang lebih better. Dia ada ABS. ABS dia bagi depan saja, belakang tak ada ABS. Ni dia bagi steel braided sekali. Dia punya bahagian line brake ni dia bagi steel braided. Dekat dia design dia sebenarnya lubang kat sini dia ada ruang udara juga. Mak agak pada ruang udara, cover set pada ruang udara. Kat sini pun ada lubang udara. Banyak lubang udara. Sejuk lah motor ni. Paling best motor ni nampak lain sebab dia punya dada dia lah yang trademark untuk Kawasaki. Memang dia betul-betul bekerjasama dengan Modenas, Kawasaki, dapatkan satu design dada yang memang macam Ninja. So kita boleh tengok version Ninja tapi kapcai. Misai kat sini cantik je kan. Okay, kat sini dia ada bagi bahagian spare part. Daripada dia pecahkan untuk spare part motor Z15 ni. Okay, bahagian rim. Aku juga korang yang dia sama dengan rim apa. Rim, dia punya dada dia. Ni cover set dalam. Ni dia punya arm. Arm dia sama dengan arm apa agak-agak ni. Boleh tengok sendiri. Macam Y pun ada. Dia bahagian cover set tepi tak ada kacau lah. Inner cover set. Bahagian rim belakang. Rim belakang ada 5 lubang disc. Okay. Bahagian seat, bahagian exhaust. Exhaust ni ni cutting dia. Macam exhaust apa guys? Itu. So untuk bahagian spare part lain juga, untuk bahagian disc depan dan belakang. Okey, disc depan ni disc belakang.
Aku suspect ini macam R15 ataupun Y suku. Bagi di Jepun aku tak tahu. Dia agak besar juga. Agak besar. Ini bahagian sprocket ada 6 lubang. Macam Y. Ini sprocket depan. Bahagian bateri dia pakai kod DTZ 7S DBS. Okey. Ini bahagian lampu dada, bahagian lampu belakang. Ini tali kopi lah. Bahagian ECU. Ini bahagian enjin dia pakai Dodge Dia pakai Dodge DOAC, dual overhead cam. Dia macam enjin apa guys? Boleh tengok sendiri lah. 3, 2, 1. Abang gambar tempat mata. Okey dah tu bang. Okey. Itu bahagian enjin dia dah. So, korang pun siapa pun main mesti tahu ni enjin apa lah. Dia kesambungan enjin apa. Dual cam. Okay, ini bahagian fork. Fork dia pakai teleskopik. Tak sure boleh kacau kan apa. Dia pakai radiator. Bahagian kepala dia. Kepala dia. Bahagian makan ke atas. Sorry nak tinggi sangat. Okay, ini untuk bahagian chassis. Okay, untuk bahagian meter. Kunci keyless. Ini hose untuk radiator. Kaliper depan dan belakang. Master brake belakang. Okay, untuk spesifikasi Z15 GT ni, dia ada liquid cooler 4 stroke, Dodge dual overhead cam, 4 valve single cylinder dan ada lulusan Euro 4 itu yang penting juga. Dan untuk atas paper sebenarnya dia adalah 149.5cc. Di 0.5 sahaja beza daripada 150. Bore and stroke dia 58 kali 56.6 mm. Okey, untuk power, maximum power adalah 12 kW pada 9,500 RPM. Dia punya meter otak pada 13.5 meter otak pada 7,500 RPM. Kapasiti minyak dia ialah 5.7 liter guys, 5.7 liter. Lebih besar daripada pesaing dia lah. Lebih besar daripada pesaing yang 150cc. 6 speed ada 6 speed. Berat kering dia adalah 128 kg. Sihat dia 780 mm. Dan punya tayar depan adalah 90 80 17 dan tayar belakang dia adalah 120 70 17. Dia pakai single ABS je, dia tak ada ABS belakang. is right here.